kali ini merupakan video yang saya excited nak buat sebab saya akan unbox something yang saya dah lama tunggu. Kadang-kadang tak salah pun kita nak reward diri sendiri kan. Saya anggap benda ni sebagai reward dan juga investment dalam buat konten. Tada! Ini dia. Tada! Salah. Tada! Nampak tak? DJI Osmo Pocket 3. Saya ada survey DJI ni, Nano, dan apa lagi? Tak lupa. Bila saya tanya ChatGPT, ChatGPT cakap kalau saya travel dan buat aktiviti lasak, mungkin saya boleh go for action camera. Memandangkan saya punya konten ni lebih ke arah santai, bercakap macam ni, review dekat TikTok, jalan-jalan pun jalan-jalan yang tempat biasa-biasa je. ChatGPT suggest yang ni, yang kita unbox. Saya buat video ni bukanlah nak menunjuk pun tapi sebagai memori untuk saya juga. Tada! Now jom kita buka. Jom kita buka. Oh, serius. Wow. The bag. Kotak. Kotak ni ada apa? Jom kita buka. Tak ada apa. ASMR ke? Tak lah. Oh, by the way, lupa saya nak cakap. Yang saya beli ni, yang creator combo. Ni dia banyak lagi items. Kejap saya sangat-sangat tidak tahu tentang kamera. Very camera noob, sangat tak friendly dengan kamera. Saya ni first time ada kamera. Sebelum ni ada handphone je lah. Kalau kita nak buat video, kita rakam guna phone je. So this is my first time having a camera, my own camera. Yang ni tak tahu, saya tak tahu apa. As a first timer, saya tak boleh nak review tentang apa bagusnya produk ni. Saya boleh tunjuk macam mana saya unbox dan belajar macam mana nak guna kamera. So yang ni apa? Oh, dia ada bag. Dia ada bag. Oh, bag dia kecil. Sesuai sangat kalau nak masuk dalam bag. Dalam handbag. Oh. Buka, dia ada. First. Oh, ni lah kameranya. Wow. Wow, so this is the camera. Macam mana nak buat weh? Macam mana ni nak tekan? Macam mana nak buat weh? Nak tekan macam mana? Dia cakap rotate the screen. Ni dia dah cakap kat sini. Nampak tak? Nampak tak? Kita cabut ke ni? ASMR. Nampak semua kat belakang weh. Wow. So inilah dia. So, nak try on dulu tak? Kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. First time ni. Oh, wow. Oh. Ini saya. This is my camera. Oh, dia cakap apa weh? Wow. Dia tak tahu weh nak tekan apa weh. Dia cakap apa tu? Saya memang tak tahu. Lepas tu nak tutup macam mana? Tutup, kita tolak balik. Dan kita tengok apa dalam ni. Sebabnya kereta combo dia cakap banyak banyak item dapat tau. So kita tengok kat sini celah ni. Oops. Oh ni apa? Mic kat sini. Ni kalau korang nak tengok, contohlah siapa yang nak beli kamera, saya tunjuk apa yang ada dalam ni. Next ni apa? Ni apa, charger ke? Terusnya. Oh, ni kaki dia. Oh, ni apa tu? Stand. Wow, kaki dia. Ini pula. Ini tak tahu weh. Saya tak tahu. Saya kena belajar. Ini lagi. Oh ni, apa tu? Yang kita letak. Saya suka bau ni. Bau benda-benda baru. Gadget baru. Bau macam phone baru. Bau macam, apa yang saya pernah beli? Macam gadget baru. Yang ni saya tahu. Yang ni dia letak dekat mic. Apa lagi? Saya suka bau bag baru macam ni. Ni mungkin kabel untuk charge. Apa ni? Kecil kat sini. Ni apa weh? Ni apa weh? Kita nak buka. Apa weh? Tak tahu lah, saya tak tahu function. Saya perlu belajar ni. Oh ni satu lagi. Apa tadi? Oh, ni dia punya wide lens. Saya tahu. Yang ni wide lens. Oh, wow. So, saya nak letak balik barang-barang yang saya baca. Kamera ni, kita kena beli asing untuk memory card. Memory card tu saya baru order. Itu saja untuk hari ni. So, kalau nak tengok video yang saya shoot guna kamera ni, stay tune and insyaAllah see you in my next vlog. Bye.